A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat kepada peminat silsilah secara petani.
yang sedang ikut bersama pada ini malam. Jadi alhamdulillah malam ni kita syukur banyaklah kepada Allah Taala. Masih lagi saya dan Ustaz Seh boleh berkongsi berbincang seterus mana EP1 selepas mari. Kita akan pergi pula EP yang kedua berkaitan dengan soal. Soal apa saja yang kita nak diskusi pada ini malam. Jadi minggu dulu kita berkaitan dengan kejatuhan lah. Setelah mana petani jatuh tergambar cerita dah itu. Juga Pak Tuhan dulu tergambar dah. Maka walaupun lah mana pun benda sudah berlaku dah. Kita tu adalah berkongsi berkaitan dengan sejarah tanah air kita. Kerana setiap manusia ni kalau tak kenal sejarah diri ni akan tak kenal diri sendiri. Dan begitulah. Tu. Maka malam ni kita berkaitan dengan nasib tani setelah mana jatuh ke Sia. Sebab apa kita kecek Sia ni? Kerana kalimah Sia asal Sia. Dia bangsa Sia. Kita nak cek Sia. Kita bahasa Melayu tani. Dia nama sudah dimaklumkan seluruh dunia dah. Biasa. Tu. Lepas tu kita berkecek hari ni kita nak kecek menegas atas maklumat yang kita baca, maklumat yang sudah tercatat pada orang-orang yang sebelum pada kita. Pada ulama yang tulis, tak kira ulama agama, ulama akademik yang tulis bertetangga dengan sejarah tempat kita. Ni yang kita nak buktikan bersama. Kita ni tak ada apa, kita nak baca cerita royak jadi lagu tu. Tu, kamu ni mau tahu nama, tak ada nama kita ada depan, rojok ke ada depan, takut kita berasa kena kedok ni. Kita kata ada isi kata gitu. Yang mana kita tak boleh orang belakang tulis kita lagu tu dah. Kita hanya jadi orang baca, orang mari cerita kembali mula. Alhamdulillah. Baik Ustaz Seh. Kita tengok setelah mana apabila petani jatuh ni, amor baca surat di mana saja pun kalau ke sistem penjajahan ni, tak kira barat mai kepada timur tengah, barat mai mana semua tu masa dunia jajah boleh ke tak dia tak tinggal lagi kepak perkara ni kalau jajah mana tu. Satunya apabila dia jajah mana tu akibat mengurangkan kuasa. Dia kena kurang kuasa. Dia panggil tak bahasa Sia panggil gawal kita nak dak bahasa Sia panggil kasun sia amnat. Kan bukan asar ni memang kena berubah. Kita kena gambar tak saya tambah lagi. Untuk kena heret tarik kita hidup dalam suasana bersama dulu. Dia kena cerita nakal kau ni. Tak cinta nakal kita tak sedap dengar. Dia kena cerita nakal buat seduk le masa tu. Dengan kadok lagu tu, gambar dia duk le kepala kena duk lagu tu. Baru sedap tengok. Tu. Baik selagi apabila penjajah yang mari ataupun salah perih lagu apa dia akan buat satu orang benar ni kena buat polisi. Dia kena buat polisi dah. Polisi lagu mana pun dia kena buat polisi tentangnya sebenarnya hidup di tempat tu. Sebab orang lain mari ke tak sama dengan orang sah. Ataupun saya panggil nyobai cara kan keling tak nak tahu ni memang nak ada. Nak percaya nak ada. Terus lagi apabila tempat dia kena berubah jatuh dalam peperangan pun memang bang kita ada larangnya tutup ya dakwa gapo kan riak rong kan kota yang ke timur. Ya ada lah. Tapi cerita tak kedalam lagi yang terakhir apabila tempat yang jatuh, tempat yang halah perang dia nak timbul. Dia panggil selisih antara agama dan jati diri. Batu pun bahasa Thai, bahasa Sia panggil tu. Dia nak timbul kuang tengkriat. Tetengih ciracak lek saksana. Dia kena ada benda ni. Kita tak jauh. Tapi kita nak kecek lagu mana dalam buat tanakan dan dia panggil apa? Pelawat nak pergi back mana? Kita akan cerita dalam silsilah kita sejarah tanah air kita. Baik Ustaz, saya nak sebutnya tanya soalan yang pertama pada malam ni. Setelah mana kita kalah, mati rakyat Syahid Sultan Muhammad Shah. Dan lain-lain lagi yang sudah kerbai mati bersyahid hari itu, maka keadaan suasana hari itu tu lagu mana? Ke Ustaz saya nak sarut sikit baru ni ke Pak Kol lagu mana? Gambar apa kita. Lepas tu nak suasana satu lagu mana jadi di antara rumah ke apa semua tu. Cuba cerita sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di soal Putra Bumi Sejarah Jawa dan selamat berjumpa jugalah dengan Ustaz Mahmud kita ataupun Putu Haji dan juga semualah yang mana ada di depan dan juga di dalam ruang ini siaran live. Jadi supaya kita duk kecek kira dah baru ni dah. Berkaitan dengan saat-saat kejatuhan kerajaan Taning.
Jadi ada soalan lagi lah. Nah, untuk kesimpulan lagi sekali lagi nak kita faham mudah-mudah. Faktor ataupun asbab ataupun pucuk yang menyebabkan taning tu kalah pergi. Ni dulu. Sebab wakwi kalah pergi dan bawa pergi kepada jatuhnya pusat negeri. Iaitu ada 4 perkara saja. Kita yang tani kena ingat sepak matilah. Sepak mati. 4 asbab atau 4 faktor. Pak Cai. Sia panggil. Sia bahasa Thai panggil. Pak Sahid. Pak Sahid. 4 asbab ni tertib lah. Tertib. Kita tertib hak paling besar kali nombor 1 dulu. Asbab pertama yang menyebabkan taning jatuh ni mengikut kajian ahli sejarah semua bersepakat dan setuju bahawasanya pak perkara ni lah yang zahir. Yang zahir berlaku. Iaitu kalau hak pertamanya iaitu kerana berlakunya perpecahan dalami. Taning jatuh ni jangan hidup rasa kata emoh yang kita tak urut. Ya. Kalau bergocoh mu sama sedap. Tambah pula ya bergocoh mu kita. Dia bergomo tasdik mu kita. Dia bukan ikut sepada negeri atau bukan di tempat demo dah. Gomo kesek. Jadi perpecahan dalami ni sebenar dah. Ya. Sebenarnya kalau kita tengok sejarah ni pertama kali titik kelemahan dalam perpaduan taning ni ia mula daripada setelah mana Raja Kuning mangkat lagi. Ia mula dari Raja Kuning mati lagi. Ya, kerana Raja Kuning sebenarnya Raja Kuning tak ada mati. Ya. Raja Kuning tu pada masa tu Raja Kuning dia letak jabatan. Mana tu ia serah negeri masa siapa panggil Salak Raja Balang. Lepas tu sekali dengan Salak Raja Sombak. Dua kata ini ni. Dua lu dah. Kalau Salak Raja Balang maknanya ia laak tu baik. Ya. Daripada ia jadi po ia laak tu baik. Lepas tu cari tak biar pula. So. Kalau Salak Raja Sombak ni maknanya harta pusaka. Harta benda pusaka negara hak milik raja turun temurun tu dia tak sel juga. Serah kepada negeri juga. Ya ada hak Salak Raja Sombak saja, tak ada Salak Raja Balang. Tapi jaga orang nak Salak Raja Sombak. Ya Salak Raja Balang saja. Sombak yo ambil lagi. Kata benda. Tapi Raja Kuning ni buat satu perkara yang mengejutkan orang, iaitu dia serah dua-dua. Satunya ia serah jabatan raja dan yang kedua ia serah harta di raja. Tak sel belaka. Raja Kuning tak sel belaka. Dan apabila Kuning ni letak jadi itulah pertama kalinya titik permulaan cuk rentun sebenar. Dengan kerana apa? Dengan kerana masa Allah pengganti raja. Kerana Raja Kuning ni memang dia ada anak. Tapi apa dia salak semua dah anak dia okey juga. Jadi tu negeri ni tak ada orang lah, tak ada raja dah. Tak ada raja. Kalau sore sekolah dia sore salak tak apa lagi. Tak apa. Lepas tu ambil anak dia naik. Tapi dengan kerana dia putus segalanya, maka jadi masalah bagi kerajaan Tani sebab siapa pula nak naik jadi raja. Siapa ke dalam dok mai gomo ni heret siapa ke jarak setengah kata 47 tahun setengah atau 40 tahun sungai tu lama ke mai. Jadi masalah tu jadi pok-pok pembesar negeri, pok-pok menteri hak ada Tani tu kena pakat usaha ukar masalah lah. Negeri kena duk nak dah, negeri kena jalan lagi. Jadi masalah pulanya pas sore-sore, lepas sore hingga nak sampai ke Sultan Muhammad II tu, semua nak jadi raja dengan pergolakan. Dengan musuh belaka. Musuh di sini maknanya musuh dalam ni. Kita Chongqing Balang kita more. Kita mula di Raja Bakar. Raja Bakar nak ada raja. Lepas Raja Bakar Raja Bakar ni kalau Kelantan dia panggil Raja Bahar. Orang lain-lain ngalung Bahar. Takut tukar. Yang nama nak semua-semua dah.
Lepas tu Raja Mas Kelantan. Mas Kelantan. Lepas Mas Kelantan Raja Mas Jaya. Mas Jaya. Dah. Lepas tu Sultan Bani Badar. Mana tu yang heret-heret masuk. Raja Dewi. Oh, Datuk Laksmana Dajjal. Lepas tu naik kepada Raja Mas Jaya pula. Oh, yang kedua. Sultan Alung Junuh. Dah, kalau kita tengok Fort Ning ni lepas mula di Mas Jaya lagi dah. Jaya. Beragai bila. Jadi kena kira semata lah. Beragai bila. Cabut dia tu. Hak ni mati, yo ni bunuh ke mari. Bunuh ke mari tadi tu bukan sekadar atas kalangan raja, tapi hak besarnya kalangan pembesar-pembesar negeri. Kena bunuh juga. Datuk dengan datuk. Untuk Datuk ada musuh juga. Iaitu puak-puak berdahara. Raja ni tak ada keramat mana dah di Tani ni pada masa tu lepas Pada Ratu Kuning tak ada tu. tak ada keramat mana dah. Ya jadi puak-puak datuk. Pakai masa semuanya dah 84 tahun. Gitu lalu. Di Raja Ratu Kuning heret siapa Alun Yunus ni? Ya. Masya-Allah. Sampai Muhammad II. Muhammad II. Duk banggai duk musuh sama Fort Tani kita ni. Sama saudara ni. Tu dah. Dan apabila Raja Mak II naik pula, dah Sultan Muhammad II naik pula tu, berlaku pula masalah Khatamah Khobsah. Apabila Sultan Muhammad II sendiri tu bercanggah. Dah dengan fok-fok pembesar negeri hok dah. Jadi raja dengan menteri lek bawah tu tak pelaga cik mudah-mudah kata. Tak sekali, tak sekaki. Tak sebulat, tak sekaki, tak sekawe. Maka berkali jadi lagu tu masalah. Masalah. Kita dengar ada cerita minggu dulu tu berkaitan dengan sepengah apabila Raja Syia ni dapat taklukkan dua kawasan besar di Lega, Badalung, Segoro. Raja mereka lari mari. Situ pun ada melaki. Cerita tu mula bunyi dah. Masalah dah. Masalah dah. Hak ni suatu setam enggak ada dah. Okey. Hei, hoyas ngocak untuk depan rumah. Lepas tu bawa mari situ tak sah. Kita mula nampak kata apabila kalah kat dok air tu. Muka gambar kalah ke apa melalui dengan tali baluk hak cantong masuk di antara Browning mari kecek dah. Dan antara pak karo hak sia buat planning ni. Pai hak sia kecek ale tu dah. Apa sia apa tu iaitu tertipunya Raja Jering. Masalah pas kita kecek tu Raja Jering ni bukan tak sayang negeri. Tapi dengan kerja jabatan sangatnya. Dah tukar orang pemerintah dalal ya. Tapi sampai ke punah tu jadi satu hal. Ya di Raja Jering tu pun bukan hal yang satu bukan juga. Bukan faktor pertama. Bukan asbab yang kedua. Ya. Dah. Ya kita tertik ni kalau asbab satu hidup kecek ni iaitu perpecahan dalam yang utama. Oyak dah tadi lah, dia mula daripada mana, lepas tu dia mula gomo sama Fort kali tu. Dan masa hodok gomo sama Fort sekali sama tani kita tu, kau tu pun ramai tu orang tubik. Pindah tubik lah. Pembesar tani hok juruh-juruh tu deh. Ramai dah tubik ke. Tubik mana tu? Tak saya duduk dah rumah. Beraku kok anak beranak. Gabung dengan politik masa tu politik dia raja tu. Ya gini, ya kalau lah kita jadi pembesar, dia kena pilih pihak. Ya. Kalau nya berlaku Datuk berdahara seorang A, dengan B bergomo. Kita Datuk C D E ni kena pilih. Hendak A ke B. Yang dulu ya lagu tu. Supaya lo bagi dia tak boleh jadi yang manusia tak ada tu. Camping kelang, dia tak ada kelang dah. Dia tak ada. Tu masalah ni bagi orang hak biasa kata yang malah bose. Malah bose kata kena pilih belah kiri ke kanan, maka demo ni hundo. Maka minta tak jabatan pakai munglah aku nak hundo. Patut hak besarnya gini. Masa kalangan Fort Datuk duk gomo sama Fort kali ni jadi tiba-tiba Fort Raja daerah ni ambil sikap dia belaka. Uskut. Ada apa perkara? Diam. Ya kalau lah Fort Raja daerah ni ambil sikap kata kena duduk lek mana sokong lek mana lek belakang politik ni dia di khofsa sebab kita tengok tapi ya dia sudah dia sudah tak kalau kita tengok dalam sejarah ni dia ada Raja Sai ya habis sama-sama tersebut situ dah ada dia dia nak kali kalau ada gapo mak lepas mak ada gajah hijau gajah ungu gapo mari tu ya Datuk Sai ni salah satu penawar besar tapi apa belakang-belakang ni dia ni jadi
Dia gini. Kulit ke dia semua dalam cerita ni banyak dia. Nak faham. Ya sebutnya kali Datuk Sai. Ya gini, ya keunik ke. Kelak dah. Keunik ke negeri Sai ni. Ya semua negeri Sai ni gajah dengan datuk dia ni sekaki. Datuk hodok di Sai dengan gajah di Sai banyak dia sekaki. Boyo sekaki ni apabila berlakunya golok ke ataupun baloh antara sama Pok Datuk ni, gajah Sai ni dengan cara senyak-senyak ni dia menyokong. Dia sokong menyokong Datuk Sai. Maka Pok Datuk dalam kalangan tani kok ni semua pun tahu. Bukan tak tahu. Lalu tu lah Pok Datuk semua ni dia rena-rena pun dia tak rela, dia tak jang wi Datuk Sai ni benar. Habis tu hok akhir-akhir sekali dengan dalam kitab hikayat ni kan. Apabila Datuk Sai muncul naik, maka Datuk lain hok balas sama dia, pakak sama Pok dia. Untuk nak jatuh Datuk Sai dulu. Geno. Berdalam sikit. Kita dengar malam tu. Kerana gini, kalau lah Datuk Sai ni benar, dia akan tarik gajah Sai mari jadi gajah Taning. Maka dia akan naik dinasti baru. Jadi raja baru. Seperti mana Sia duk jadi. Sia ia gagah salah satunya kerana ia tukar dia. Tapi sebenarnya kalau kita tukar des itu maksud apa ada masalah juga dah. Dinasti habis wangsa. Saya rasalah kalau kau tu Fort Sai naik mengetah jadi dinasti baru sampai hari ni Tani Merdeka jadi negeri Patani. Waktu kita tengok situ je Sai ni kali tukar dinasti tapi tak diizinkan kata lah. Dia kerana dia gini ya. Dia kerana kecek mudah-mudahan tu Seri Wangsa dengan Sa. Ataupun Jerai dengan Sa ni dia ada kompetisi dia panggil. Dia ada tewah lama dah. Tak ada balah. Dia tewah untuk nak jadi pembesar dalam istana Kersik. Walaupun pada tahap awal-awal ni Gajah Ismail Shah ni dia biasa dah warning. Untuk warna pun nak jadi sedaging ada ikat keluarga dah. Nikah dah waktu. Lepas tu pakak bina Taning. Dan awal-awal ni bagi kerja. Desa tugas apa, Kersik tugas apa. Maknanya tugas mengetah wi ke Seri Wangsa. Tugas ke Aimene jadi Sai. Dan wi ke Sai. Habis tu zaman hijau, zaman kuning pun duk kekal lagu tu lagi. Tapi Sai ni dia kokok mana pun dia tak akan rebut, tak akan rapah Kersik. Dalam jarah ni pun raja yang supah dah. Kokok mana pun dia tak rapah. Kalau kita jadi Sia ni rapah dah ni. Sai tak rapah sebab dia keego dia tinggi. Megah dia tinggi kan? Maknanya kalau dia nak jadi raja Taning ni kena semua tu setuju belaka akik dia naik. Kalau kata dia nak rebut ambil dia boleh buat tapi dia tak buat. Sa ni dia muka dia tebal. Muka dia tebal dah. Muka dia tebal, dia bukan muka gubih. Muka soyak dak dah. Fok grup pembesar di Sai. Muka gubih. Soyak so habis. Kalau kala soyak so dah. Dia kemegahan tinggilah. Dia tak buat lagu tu. Dia jaga. Maka tapi apabila dia habis tuah Seri Wangsa ni, okat ataupun peluang bagi Fok keturunan Sai nak naik jadi raja besar ni boleh. Kalau saya hidup zaman tu saya sokong. Cerak dah, tak ada kena demo kawin dulu lagi dah. Kawin dulu. Demo tanya Fok Gemel tak pergi. Dak kita kecek di antara kawasan pusat ni. Tu. Ya sebab ya kalau lagi Fok legah murah kan. Kita nak gigak lagi tadi. Nak gigak. Dia tak boleh tinggal berbut negara ni dia kena usus semua bertakau. Lepas tu dia legah ni dia tak payah besar kata kena kok dia legah ni jujur sungguh dia tak ada bunyi cerita banyak je cerita je ni nanti bela je. Kerja dia. Dia setia. Dia setia, dia turut je. Turut pusat. Jadi apabila habis masa Seri Wangsa ni sebenarnya peluang Sai ni boleh lah. Lalu tu lah Fok Datuk semua tu yakan semua. Ya ada sekat tes semua tak mau buat Sai ni naik. Walaupun sama Fok dia duk gomo. Akhir sekalinya dia tinggal sebakar dah hak musuh tu. Iaitu Fok apa ni grup Alung Yunuh. Ya ada Alung Yunuh, Long Nuh, Datuk Kalepau
Datuk Laksamana Dajjal, Datuk San. Ini 5 beradik ni. 5 beradik. Hak kita sebut hikayat petani dah. 5 beradik ni dah. Gomo habis mati belaka. Mati belaka. Mati belaka. Hak mati akhir sekali Mas Cahaya. Okey dah. Laksamana Dajjal. Ya mati belaka ni dah. Akhir sekali gini. Akhir sekali taning kita ni apabila habis dah gomo hama kali Sultan Mak Dua naik, dia tinggal 3 cokoh dah. Sultan Mak Dua ni ada sakut tak dengan wangsa ni? Ada tak sakut. Ya Syah juga. Syah bakar dia tak sama lah dah. Kita gambar tu gelar raja. Gelar raja. Tak ada sakut. Tak. Dia tinggal 3 grup ni orang panggil ada grup Datuk Pujuk, Datuk Jambu, Datuk Sai. 3 lah. 3. Ketika siam hari ni pun siapa tahu dah ada 3 grup dah. Hak banyak-banyak grup dah tu lah. Dah Datuk Pujuk, Datuk Sai, Datuk Jambu. Tapi akhirnya akhir lah lepas pada tani jatuh pula lah. Semua habis tinggal Pak Jambu soi. Lepas tu ni Jamil Raja 2 je 3 ni kan. Habis lah kau tinggal Jambu soi. Sai pun ranak Pujuk pun binasa. Tinggal Jambu soi ni terkecek belakang-belakang lagi lah. Kau ketemu. Okey. Ini update untuk we nampak cerita kita nak pergi ni. Perpecah hedal dah. Okey. Bocah hedal ke apa semua kita akan tengok EP yang pertama. Dah banyak cara kita kornya. Cuma nak pergi ni sakut dengan tajuk yang kita kata nasib. Suasana lagu mana kada bersedok Allah ke apa semua jijak dengan gajah memanglah. Jadi kita nak tahu nasib pun kita kena tahu asbab apa hak buat kita jadi terima nasib lagu ni. Dah ia bukan benda nak jadi sepatutnya bukan orang gila iseng pondok nak jadi. Tak boleh manusia kita ni ada juga jenis. Ada asbab juga. Jadi mari faktor yang kedua ni, sebab tani jatuh tu dengan kerana pemimpin. Iaitu Sultan Muhammad II ni dia mati dalam Medan. Bukan gini kerana pada masa tu pala yang tak ada. Ya. Kalau tani kita ni pala so, pala ni ketua lah. Ketua ni maknanya tuah nesa yang makan belaka. Dia tak masalah. Gambar tak masalah. Tapi tani pada masa tu kita nak pehedah. Kata ketika Sultan Muhammad II ni dia berat kepada anak-beranak dan adik-beradik dia dalam kereta. Dia buat fok geruk so gini. Ingat fok kunang kau. Fok menteri lama tani ni dia agak ambil long bahar. Long bahar. Ambil long bahar pujuk. Jadi pada masa tu ada dua raja. Dua raja tapi hak dengesahkan walaupun hak asalnya Sultan Muhammad II, tapi semua fok menteri tani ni dia ambil long bahar naik. Jadi 2. Habis itulah Kelantan ni dia iktiraf long bahar. Dia agak kata apabila naik long bahar naik ni, dia nak buat semua raja-raja daerah lain lagi tunduk kepada long bahar. Sebab Mak Dua ni fok raja daerah tak tunduk. Tak ada. Mungkin ada sikit-sikit dah tu dah. Dia sakut dengan tuah ataupun keramat darah raja lah. Maka ketika perang ni Sultan Mak Dua ni dia kerah semua fok sai long bahar ni ke pujuk berahak sening nak ingat kau perang dia mati di Baruh Kuning. Sedangkan Raja Mak Dua ni dia ambil orang dia fok Kelantan. Pas Kelantan ni dia perang tak sungguh. Ada ke perang tak sungguh? Ya kelas lalu dia ni perang tak sungguh dia. Orang dia musuh dia berjuang dengan kerana tanah air sungguh ni dia habis-habis. Lepas tu dia wang peng plan dia tu kemas sungguh. Tapi kalau Kelantan ni dia kira kata kita perang sungguh tapi bahawa halah tu ia ada tempat dia dah dia nak hundur klik negeri dia Kelantan. Dia ada tempat dia dah. Kita gambar kita main bola tu. Kita tuai rumah dengan kita demo beli kita ke main tempat lain. Dia duduk dengan duit. Kadang mau tak beri gaji tu hundur kat kita apa. Tapi lain kita main atas nama kampung kita. Ya. Cangwak kita pasal lain. Pasal lain dah. Kebanggaan ada dah. Jadi dia pun tahu dah. Maka cuk orang tani. Iaitu duduk di pemimpin. Pemimpin tak rok dah. Apabila dia ni tanah puluh orang masuk di serepak tu hok ni fok cepat. Cepat. Kentir. Askas cepat ya dah. Orang panggil fok meusau.
Oh, dia panggil Meusau. Meusau ni Fok orang minyak komando lah. Komando. Fok ni tokar mati terus pergi cakar mak dua dulu. Habis itulah apabila dia gitar mak dua dulu ni, kerak kok mak dua pocok dengan lemeng tu, deh pergi tak ada sudah lagi duk poing. Tapi askar ni apabila nampak raja dia, sultan dia mati dah tekok pala naik tu. Dia patut bunuh lalu dah. Pergi tak sudah ni. Deh. Ni masuk peh. Ni orang panggil kata psikologi kan? Pas iya. Dia buat lagu ni apa-apa rung dah. Tak apa kita. Contoh duk pergi belagak tang ni. Deh, Haji Sulong. Dia nampak tu Haji Sulong. Deh. Lepas tu bila dia pok Haji Sulong, mak tengok nya. Cara dia lagu tu, cara dia. Misal kata pok sia lagi pok bong Aladi. Misal tu. Deh. Misal. Tak ada dah. Tak ada dulu dah. Sebab kita ngaji jarah lakon dah lah. Fok ngayu sika pun mula malah. Fok nak pergi camping pun mula tak mau tu mula berjadi. Politik pun tak dengar. Politik pun mula tak dengar. Tapi tak ada dah kita rasa. Sebab apa? Kita contoh tu. Sebab room kita ni kita ngaji belakang dah. Jarah. Ya jarah macam. Tak ada pisau bodoh pun dulu dah. Dulu pun tak ada bodoh, tapi tak dibodohkan. So kena jarah tu ya. Tak kau. Tak. Patutnya bodoh itu kan. Ya gini. Ya hak cidik kita rasa sebutlah hak cidik dah hak duk belawai tu cidik. Ya. Tapi ramai hak bodoh. Beda. Sebab kita tak kata tu nenek kita. Ya. Gambar. Sebab Desmond ni pun dia belawai lah banyak mana dah. Tapi hak belawai tu sedikit, hak cidik. Lepas tu hak bodoh tu dia tak mau cidik. Bodoh tak secidik. Kalau orang yang mengaku kata mu ni jahil, tak mengaji, mu tak pandai, tunjuk jahat weh. Tak apa. Ni orang cidik dia panggil sebab dia tahu dia tak ngaji, tak reti, dia bodoh. Dia sudi nak terima ilmu, nak tanya orang. Tu orang cidik tu. Tapi dia tak ada peluang untuk mengaji, untuk nuntut semua orang. Tapi kalau tua tu jahil, tua tak mengaji, tua tu bodoh, tapi tak mengaku kata dia bodoh, dia jahil. Ni dah bodoh sungguh ni. Dia panggil bodoh leto tu. Bodoh sungguh lah ni. Kita tak reti, kita tanya, tak tahu. Kita soal. Tapi dia tak tahu, tapi dia buat tak tahu. Oh tu bahaya benar. Tak reti, dia buat reti. Borang tunjuk jaya tak mau dengar. Muih kok tu bodoh tu. Bahaya tu. Kalau beruk ni kita tak ni beruk lah. Dia beruk dah perut, kena perut. Baik nak badam ni sekali ingat mati. Habis ni tengok kat rupa orang ni dah. Yalah kita pergi kita dulu Jadi pergi tak ada habis. Dah. Lepas tu selerak mati. Tu asbab yang kedua. Kerana pemimpin. Pak kita tak ada orang ganti. Sebab apa? Timbalai yang tak ada. Mak dua. Dia tak ada orang. Orang haduk tangi kita yang kanan dia tu balah dengan dia. Maka kalau hak nombor 1 mati, dia nombor 2 boleh ganti. Tapi hak nombor 2, nombor 3 dia pecah dah dengan nombor 1. Habis tu noyak dalam secara langsung awak-awak kita dengar tu. Jangan gantung dia orang. Jangan gantung dia prinsip. Nak kata bahasa kita tengok perang Rasulullah perang Tabuk dah. Ya contoh mudah-mudah tu kita tubek pergi belagak tan ni bukan sebab Haji Sulong. Tapi kita pergi dengan benar hak Haji Sulong bawa. Isi ajaran. Perkataan. Abang kata prinsip. Gini prinsip tu lah. Kita pergi ke Melayu Raya di Telubeh bukan sebab nak kita tengok jatuh joning. Tapi kita pergi dengan kerana isi je. Kerana ideologi. Kerana ideologi himpunan kita untuk tunjukkan kebesaran kita pakai baju Melayu. Tu je. Dia kena betul sikit. Benda hak kita nak tengok siapa dalam tu menjadi hal yang kedua. Tak apa nak lari tak boleh. Kudu kita munyu tak apa. Tu hal yang kedua, hal ketiga. Tapi peheh hasrat himpunan tu dulu nombor 1. Kena pakai atur apa ni? Kalau kecil nak jadi petani pakai atur apa? Hak mikir. Jangan pakai belakang ni hak siapa. Ni hak apa beragam dah. Noh berkancung. Sakok. Pakai apa? Okey. Lepas tu asbab yang ketiganya asbab tali baruk. Tali baruk ni payah tali baruk ni dunia ni tali baruk aku. Jadi tali baruk ni bukan hal pertama. Jangan sama sekali kita ni bersebut atau tani jatuh sebab jantang. Gaduh buat murid kat orang. Kata jatuh sebab orang. Dah, kita susung dak dah. Sebabnya contoh ni hal yang ketiga.
Kalau kita kemas molek dalam, mari tali baruk 1000 pun kita catat kok kali guh ya. Ning dia. Dia pun tahu kata siapa. Ya. Hak baruk tu siapa? Ada pelik dengan kita ambil tali dulu. Dia tak pelik tali baruk masuk Rasulullah. Munafik dia banyak wadah. Yolah. Tapi kita ada kemah gitu tapi kita dalam penuh juga. Barang penuh. Tak darah. Lepas ni kita tengok dah. Tali baruk ni perene dia hanya dia baruk gitu je, dia tak ada belik. Yang baruk dah. Kalau belik ni pasal Yahudi, dia tali baruk dah munafik, masuk pergi dalam kalangan masyarakat Arab, dia pergi cocong buat wibalah. Tapi hak kita ni demo ni tak ada cocong wibalah, muka kita ada balah dah. Atau disipir sikit, dia balik sikit ya. Dia pergi bagi raja harap dia, maka dia lepas kita nak balas sama kita. Kalau kira kita tak ada kuat mana ni, muka kita balas sama kita dah. Tapi tak molek belakang lah sepatu tali baruk pun. Tak ada lah. pelik karuk got panggil tak. Aku tak faham tali baruk. Kerana cantong yo mari dengan kerana atas mandat siah tamari. Tugas dia. Tanpa nanti. Lepas tu jangan bila cantong saja. Dia kena bila termasuk sekali juga dengan raja jering. Jering jambu tu sekali lah. Walaupun dia ni tak sengaja, tapi dengan kerana dia tak ada pitah dengan tipu daya siah, maka raja jering ni tergolong dalam kalangan kena tertipu lah. Fok baruk juga. Sebab kan sebab ia tu gelo pergi buka pintu di ketok gedi. Untuk sia masuk walaupun sia witawaran kata aku mari nak hembak Sultan Muhammad II, lepas tu untuk nak sokong mu jadi raja tani mu ni bakal sebenar. Habis tu kita tengok bos tak saya kacak aku ni kita kena fikir betul nasional. Ni kita ikut pribadi dia, apa buka kalau kita ikut sungguh tani mungkin tak buka tu. Kita pun duduk dalam masyarakat ni jangan fikir hak kita orang. Bagi kita fikir hak amal dia selamat amal. Apa duduk tok buat dia ni kalau lagu tu kan nak situ nak buka salah hak orang je. Tapi habis. Ke dalam teh. Lepas tu asbab yang keempat. Asbab yang keempat ni tani jatuh dengan kerana askar tani kurang berlatih. Askar tani kurang berlatih dan juga alat-alat senjata lama. Oh tak ada pergi nak keluar lama, nak pergi medal. Satu dia tak ada pergi lama. Maka barang-barang tak ada barang canggih. Tak ada update nak. Barang baru tak ada. Dan yang keduanya hal tu lah tu iaitu kurang berlatih. Askar tani jadi kurang latih. Kerana dia duduk nego lama, dia duduk dengan seni lama ni berpeluh sikit tak sih. Maka askar-askar yang ada di tani tu kebanyakan askar-askar yang ada rapat dengan istana dah. Istana. Lepas tu askar-askar yang duduk bawah datuk-datuk ni kurang nak duduk pergi. Adalah dalam beramah dalam sejarah ni kalau askar ni bayar. Bayar. Bayar siapa? Saya pergi bayar. Bayar ke datuk dia. Maknanya kalau mengikut perlambakan etan ni, bab yang ketiga pasal yang bab yang ketiga pasal yang kelima dan pasal yang keenam. Ya. Dalam perlambakan ekonomi tani. 14 pasal. Dalam bab ketiga. Bab tiga perkara yang kelima yang perkara keenam. Jadi raja daerah ni dia kena hantar pasukan dia, askar dia untuk bantu pusat apabila pusat panggil dan datuk kena panggil juga bawa orang dia. Maka ni masalahnya apabila berlaku peperangan negeri-negeri daerah raja daerah kota daerah duk keling kesik ni tak hantar. Jadi berona juga situ pun, beragam juga. Mana tak apa. Aku tak cak dah. Dia tak pelagak dah. Askar kena tak setugas dia tak pelagak dah. Tak pelagak dah. Bani mudah-mudah. Mudah-mudah kata demo nak buat nak naik rumah baru misalnya. Nak buat sekolah baru ke, nak buat maulud ke. Demo pergi minta telak mai boleh 20 orang. Mari ke? Mari tak? Tak mari. Tak mari lah. Mari. Itu contoh. Orang tani belaka tu. Dengan kerana dia tak pelagak muka dia tak cak dah. Itu contoh. Supaya juga politik. Kita gambar mudah-mudah supaya dalam kampung ni. Hak masa muka orang milih dulu bos 1 bos 2 waktu dia benar bos 3 misalnya. Bos 3 wak puluk wak gapo pada hak bos 1 mari tak mari. Tak mari. Jadi gana-gana bos itu tu askar tak ada gimana, tak ada contoh baik. Ya hak adanya dia kalau askar laut hak di beruah pun tak pergi. Datuk Laksamana dia tak ada waktu baik apa pergi dia.
Bagi petala terterah aja ya. Tak ada mari. Ada tubik mula. Tak ada lebih mula sebab sikap dia dah dengan Datuk Sai, dengan Raja Sai, dengan Laksmana ni dia sikapnya muka mu pilih nak musuh. Mu pergi. Lepas tu dia mikir aku mana dalam otak dia mikir kata apabila Allah pergi dah siapa kelai. Maka phone ni masuk main mulalah negeri. Dia tak tahu tu sia kata dia kepala nak mikir nak keluar ke Dan kuasa. sebab belum pada tu sia dia buat aku tu je. Deh. Lepas tu gemih pun dak. Pas gemih dia kau tak pergi lagi. Muka dia perakak. Dia cing perakak negeri. Tubik pada tani 10 tahun. Dah. Kau Sultan Muhammad II. Dia berdeka dah. Dia berdeka Dia dah. mengatas diri dah. Kalau kira pada masa tu tani ada 2 raja. Lepas tu sebah dia lagi belah le hulu ni dia jadi negeri suku dah. Nama negeri Reman. Siapa ke raja dia tu panggil le diri Sultan. Sultan. Pandai 10 tahun dah. Dia noyak atas gemeh ni. Dia tu dia kata buat negeri suku ni belum ada tani jatuh lagi. Iaitu 10 tahun. Belum 1785 iaitu 1775. Tahun 1775. Patut Erme tu sebab kira tani guru susah lah ni. Amat. Dia tu bebas dah kata tu sedap dah dia ni. Ada. Dak dah. Dak. Dak juga nak Dia tak tahu itu. Sebab Al-Fatih tak tahu jarah. pula dah. Ya gini. Ya masalahnya gini. Remeh ni dia baca kata peran ni kok mana Sia kelai. tani lah. Ani lah. Dia baca putus dah. Tapi hak dia tubik tu tak ada musuh lagi. Belum ada musuh, belum ada perang. Dia tak ada berlaku songkang kau tak lagi. Kau masuk duk huru-huru dalam tani, dah sekecil hasil dia. Kau masuk duk huru-huru dalam tani, lepas tu masuk Sultan Muhammad terik muka balas dengan Fak Menteri, remeh je masa cemu. Ya. Kita kena faham orang remeh. Remeh. Jadi remeh buat lagu tu ni tak ada pelik dengan pak perangan dia dah. Ya. Dia wasa cemuh dengan pusat dia ada lagu tu. Kita nak duduk lagu mana? Nah, kita ni anak buah kita duk balas sama pok dia, tak ada padu pokok anak buah. Lebih baik kita buat suku negeri kan dia mau duk lagu tu. Tu dia aku. Tak ada kata apa ya. Kalau kahwin duk negeri remeh pun sokong aja remeh. Kalau gitu sebab dia mikir untuk nak maju. Lepas tu nak maju tani tak boleh kita tahu dah negeri hak demo duk pergi. Tidak ada krisis dalam banyak dah. Lalu tu dia akik nak suku negeri dia. Habis itulah ketikanya kesek duk musuh dengan sia tu, gemih duk dia dengan sebab bukan urusan dia dah. Panggil tu ya ikut ubek dah ya apa dah. Kalau dia fikir kata orang kamu tak gitu lah. Jangan. Kita jangan baca terus hati kita nampak nak jadi. Suasana masa tu. Suasana masa tu. Kita kena wikrak, kena analisis kejadian pada masa tu. Kalau gitu seorang ulama besar Soho tak buka pintu lah orang Monggo masuk Abbasiyah. Baghdad. Ulama buka. Seminggu betul lebih pun. Monggo mai serang Abbasiyah di kota Baghdad ada ulama buka pintu. Seorang bukan lu jenah ulama tapi seorang tok guru tu buka pintu. Kalau kita nak beritahu hati kita Aisyah tak bergomo lah dengan Ali tak bergomo Muawiyah. Muawiyah tak bergomo dengan Aisyah. Ni jadi pengajaran kita kita nak pesan buat duk lelah ke mana. We faham molek sejarah ni kita mengaji jangan duduk pukung, duk pakoh, duk fatwa orang dulu. Kita baca mengikut suasana satu. Kalau kita tak kena benda apa hak berlaku zaman dulu, ingat jangan berjadi zaman kita. Simpan masa kita ni. Jangan wait dah. Kalau zaman kita berjadi budak tak ada pasal apa sebab zaman dulu sebab tu ngaji molek cara. Ngaji cara. Jadi jarah banyak kita ada dulu. Hak molek kita turutlah. Okey. Jadi orang tani kau tu jadi lembek sebab apa? Tak boleh berlatih. Kalau ni bodoh perangai kau tu. Menata aku mana perjuangan Islam kecik mana jual tu tapi aku tak mau pun. Jadi tak nak sifu. Orang bukan kata nak suruh pakai kan. Duk oleh musuh perang ni dia kena latih disiplin, bantu diri. Contohnya mari bom. Bom. Ataupun getak utuh kita nak hungar ke mana, kita lari ke mana, kita nusuk ke mana. Dia kena ada. Kita ngaji kalau sia kru hajar, lusa ni lari. Orang panggil kemahiran hidup. Kepandaian hidup ni kita kena ada hak basic. Habis tu dia kata kalau nak gakuh nak guning cara ya lah lu. Sudah nah.
Hak tu biasa je. Islam pun sokong senemi. Oh, Dia syadah. super lu. Pas dia mau jadi askar dia pun kena gagah lagi. Itu hal lain. Lain. Tapi kat ayat semua pun dia kena ada senemi diri. Ya. We fizikal kita ni Tubuh jadi badan bagus. kita tu sihat. Maka apabila sikit dah askar-askar bawah datuk hak pergi tu salah satu. Salah satu. Jadi hal yang kepat. Dan jadi bak asbab ni lah yang menyebabkan waktu tanding tu kalah pergi. Kalah pergi. Lepas tu gini. Hak fok negeri daerah duk mikir ni kata sia mai seredah mai harta benda kelai. Okey. Fok Seri Masa apa dah masa yang mengata. Sebab ya gini soal kita. Apabilanya kalah pergi dengan orang lain, maka bahasa saya panggil fok tu yo mod kuam chop tham tu nak mengata. Ya. Mah ni dah sai ada kat ni. Habis tu fok buah tak mari ni. Ya. Fok laksamana tak mari ni sebab dia habis. Ya kena orang kata Cara tata tertib pengaturan cara kita nak naik jadi pemimpin pula, jadi raja pula, dia kena pergi dengan sah. Maka salah satunya sahnya apabila fok ni dia mengetah dah, patah Allah peracun negeri. Ya. Maka habis masa fokmu. Maka dia kalau fok sai mari dikesek pula, dia sah lah. Munasabah sah 100. Tapi sia buat mana? Sia apabila mai seredah, sia hatta askaya gihbush. Kisah lega. Sia hatta 700 tentera yo saja kisah lega. 700 tentera. Tak banyak. 700 ki perak legah boleh dah. Legah di lubuk gajah. Lepas 700 dia je. Lepas tu hatta mari remeh. Hatta mari belakang. Mari gitu ya pai. Ratus set betul ratus set orang tu antara. Pai tu hundur kelek. Sia pun. Ajar kata sebab dia benar dah dengan pusat. Kalau kita duduk rumah pun tak tak hawan dah. Habis tu kalau tag 700 pun fok legah hundur bukit banyak dah tu. Sebab kalau kacau pun kena tak benar, takut jadi kena teruk apa super kesek. Jadi sia mari serai ni ke negeri daerah keliling ni untuk nak ajar saja. Kata tambah pula lagi pas pun yang nak mai pon depan ni. Diperakap tahu kata apa dah. Tapi nasib dia ni mari kita nak kecek malam ni. Kita kecek dia meja humi kakak 50 minit dah. Tak ada hal masuk nasib lagi ni. Nasib dia pula. Gitu. Nasib dia pula. Nasib dia nya kalau kita kecek mudah-mudahnya apabila negeri kita pecah, dah jatuh halah pergi ke siapa, maka tuai untuk jadi tuai negeri itu orang hak benar pergi tu. Cek mudah-mudah. Supaya juga dengan Canak Songkram. Burma dia seri Ayutthaya boleh. Ayutthaya Allah 2 kali kan. Ya. Maka kau tu Burma duk kontrol. Jadi tu sia ni jatuh duk wah jajah Burma 2 kali. Tapi dia setai yo. Tak lama. 15 tahun je lawan klik boleh negeri yo klik ngeta beratus tahun pula. Lepas tu jatuh pula mari tak berapa tahun yo lawan klik pula. Yo dia ambil klik dengan masa cepat-cepat. Tapi hak kita ni usaha untuk nak ambil klik ni dengan cepat-cepat ada semua. Ada semua. 15 tahun kali ada semua. Tapi Allah. Dia kena kaji situ. Ya Allah. Sia benar sebab apa? Lawan dengan Burma. Tani Allah sebab apa? Satu kecil mudah-mudah tu kita kena tengok atau kita duk ngomong dengan Burma ke ngomong dengan sia. Kena ambil klik. Ya, ke ngomong dengan lanung, ke ngomong dengan lanung. Ngomong dengan sia. Sia ni pitahnya ya gini. Dia tadi hak tanya atau sia ni buat ke mana dah. Ya. Apabila benar peredah bagi orang benar pergi, dia berhak kepada segala-gala hak ada dalam tanah bumi situ. Dia boleh milik. Sebab dia benar pergi. Dan maknanya rakyat seluruh tani ikut nak buat ke mana. Dia tak nak buat. Dia nak rogo ke, dia nak bunuh kosek ke, ikut ya. Dia benar pergi. Kita tahu jahat sia. Dia bukan jahat tak jahat dah. Orang dah Allah pergi dia kena terima hukum. Islam apa? Dia benar pergi dia boleh rapah be ghanimah. Harta benda hak Allah pergi. Budak tina orang tua orang pun boleh ambil jadi harta be. Ada harta be. Dia Allah pergi. Habis orang nak pergi tak pergi dia nilai banyak. Dia kira banyak lah kalau sutrek tak benar ni jangan ada. Dah. Apabila Allah pergi tamacak lah bagi orang Allah pergi ni
bagi rakyat dulu. Dia tak boleh duduk wi musuh tengok. Sebab dia susah. Dia susah jiwa dia ni ada ke mana. Lalu tu dia kena undur. Dia kena lari bahasa kampung kita. Pergi pak lain dulu. Dia halah pergi. Tak usah kata jamai dulu lah ni pun super. Syria lah pergi. Oh pergi. Kumpul nak kita buat luar jauh-jauh ke buat ke mana. Sebab kalau kita kacau duk, orang hak benar pergi tu dia nak buat guana dengan kita pun boleh. Sebab dia benar pergi. Walaupun dunia lah ni dia ada undang-undang IHL. Ya. Undang-undang pergi antar dunia. Antarabangsa. Tapi siapa tahu siapa nampak hak duk depan tu. Tak ada bisa buku gambar tak belakang. Perhera. Kita tak mau siang. Risiko kita nak mati situ. Okey. Jadi orang tani kita rakyat ni kalau mengikut catatan sejarah ni dia sebut kata 15,000 orang saja hak pergi Kedah. 15,000 orang saja pergi Kedah. Dalam kalangan semua orang tani tu 90,000 orang tu baik. Kawasan kota. Kawasan kiling. Dia kuasai Gresik, sekitar Gresik, Pujuk, Gresik, Rusmile, Mai Kedi kau ni deh. Luah-luah kau dalam kawasan sekitar area Gresik tu deh. Ada 90,000 orang. Hijrah bis. Hundur bis. Hundur. Ya kena hundur kalau kita duk umur duk sedawan siapa. Dah Gresik pecah kena hundur. Dia tak boleh duk dah. Duk kena igat demo. Lepas tu fah tak ada hundur tu kena igat 4,000 orang naik bakak. Nak kapal laut bakak jadi tawene tu. Kena igat kawasan Gabor, Pau. Maka dalam 90,000 orang ni pergi rata-rata. Mungkin ke mana dia tak kena sorak dah. Sorak pun. Dia dah Allah pergi pak wah duduk sorak dekat terus mana. Dia tak sorak dah. Dia kena pergi dulu. Tu dia wak kursi, wak harta benda hak boleh bawa. Dia nampak jalan mana kehadap waktu lalu dah. Sebab dia takut tak ada dengan masa aku nak igat. Maka dalam 90,000 orang ni kita nak royak grup besar-besar tu. Kita nak kecek jadi nak cerita jadi glomer dulu. Glomer besar-besar. Hak gi kursi sute rumah kok tak apalah. Kita nak ya hak gi dia bergawa ramai beratus-beratus dia tu dah. Ya kalau rombongan hak terbit ke laut dulu tu kalangan ulama. Ulama ni duduk dalam 40,000 teh kapal layar. 40,000 teh. 40 ya Allah. 40 perahu. 40 perahu kapal layar. Tubik gimana tu guru ni? Tubik dulu ke laut. Duk relax atau dulu lah? Tak ada relax. Lepas tu Tubik dulu ke laut, lepas tu mikir le laut. Lepas tu kok nak hadap ke mana? Nak pergi ke Aceh ke mana? Biasanya pok hak duk pergi ke hak ke laut ni dia. Dia pergi Ganung, Pehe, Johor, Natuna, Sambah, itu pokok ni. Kalimantan. Ada ke sampai Jawa. Ada perahu sute perahu tani dia. Pergi jauh sampai ke Maluku. Jumlah ulama agak tak ada maklumat dak. 40 teh perahu ni. Gatuh ke. Jadi hak pergi jauh tu dah. Pergi sampai di tanah Maluku, lepas tu dia naik duduk situ, dia duduk buat kampung situ, dia letak nama kampung Patani. Di Maluku. Kalau kita search lakukan Desa Patani ada dulu Mullah Acani Abdul Raqib. Dah gidah. Dia buat kajian dah. Jadi sungguh ke faham kata fak ni mari tani. Maka fak dia royak tu, ya fak dia mari tani. Dah, fak dia mari tani. Dan satu lagi nya bukti kata dia mari taninya situ jauh dengan tani, jauh dengan Jawa. Tapi sampai hari ni masih lagi dia main Mok Yong. Mok Yong ni main yang hitam ya. Kalau Mok Yong ni dia cakap dia kata orang tani orang Kelantan je main. Satu. Dan yang kedua pula kalau kita tengok dalam komun data dalam Google ada juga iaitu berdiri besar hok duduk di Kota Makassar. Orang di Makassar situ semua YouTube rekam sia dah dulu. Dia kata berdiri hok besar ni. Hodok di Kota Makassar tu berdiri mari pada tani. Dia sebut kata mari pada tani, tersek dia kukun berdiri besar Makassar. Yo yak mari tani. Tu, no yak to glome orang gi. Gi banyak dah. Tapi orang hok do je gi ke laut.
tubik ke laut. Orang hak tak ada, mana tu tak ada kereta mana-mana, dia kena jalan kaki. Ya. Maka rombongan hak besar kita ni dah. Dia ada 2 gelombang. Satu gelombang hak mari turut lembah Sungai Tani. Turut lembah Sungai Tani saja ni 40,000. 40,000 orang. Dan kebanyakan warga-warga kampung orang biasa dan juga kalangan puak markah askar darat. Markah askar darat Batah Kubu Pahmani. Dengan fort markah pujuk. Markah pujuk dengan markah Batah Kubu. Demo ni pergi ke sungai. Lepas tu pergi ke sungai tukuk cerita je dah deh. Banyak hari lah. Berhenti tidur. Siapa di Gunung Usa, Sepade, nak masuk kawasan Hulu Remeh. Iaitu di orang panggil Bukit Geda di Celagi. Di Celagi. Dua markah hai puang ni dengan pujuk ni dak hendak. Fort darat. Fort askar darat yo pergi ke sungai. Kecik mana tu kata yo pergi sapa di Dapur Lale. Tanjung Lale. Di Tanjung Lale situ tu masa tu orang nak pergi dah. Pasal pun jauh dah ni. Mari dia pada lembah ni. Pas tegam jalan kaki saya. Marilah hilir jalan kaki. Puasa pun jauh dah. Lepas tu dalam jarah pun tulis dah kata kalau kita tubik di Kesik, sapa di Kuala Muda, di Kedah tu 51 hari. 51 hari jalan kaki. Masa tu. Sebab orang dulu dia tak jalan malam. Tak jalan malam. Lepas tu gelak ngorek dia tak jalan dah. Asal tu berhenti dah. Waktu pukul 3 pukul 4 dia berhenti dah. Cari tempat dah. Tani zaman dulu ni dah. Kalau tubik daripada Kesik jalan kaki, dia sapa malam di Lagos Sembilan. Tu orang Di Temangi. Habis Temangi tempat berhenti. Dia berhenti di Temangi. Tidur. Bawa esok ke pagi tubik pada Temangi. Temangi ni di Mok Mawi ni, Lagos Sembilan ni dah. Dia berjalan baik ikut bukit, mai ikut tepi sungai ni pula. Mai ikut sungai ni pula, dia sapa Sae. Sae berhenti pula. Sehari. Lepas tu bawa kau naik lagi kau lambat. Sebab dia jalan tak ada mudah pun kali. Ni kita gambar kita jalan highway dengan jalan bukit. Dia bakal masuk sikit jalan bukit. Ya. Dia jalan tulak-tulir. Lepas tu kolek ning ni yang dilambat ni sebab apa? Sebab dia kena litas sungai. Kek lakoh ke ni. Dia jalan je. Pai orang zaman dulu tak kedah yang tu. Lah, lu kejar. Apa tak pergi kuning wisu? Mencari gimana? Ni kacau. Dia orang dulu dia gitu kok jalan orang. Sebab jalan orang gini dia jalan temu nate. Sebab nate tahu dia tak lalu. Ya. Pas kalau kita kedah tu kok ni dekat ni pas jalan kaki lakoh okey. Satu sesak, dua nate. Kita tak pergi. Bokok bukit ni jah ni. Pas siapa becah pula tu sehari pula. Jauh lah tu. Jalan kaki. Ada kata sehari lebih dah sebuah hari sampai tepi tinggi tu kena berhenti dah. Dulu. Nak sapa ke Betong, nak sapa ke Kedah ni pula tu 51 hari. Panjang jarak jalan ni dah. Sebulan lebih. Dalam kitab apa sebut tu? Kata ia berjalan tak cepat, tak lambat. Jalan riri. Kalau saya sebut tadi tu kerana kata seminggu tu 5 hari dia sapa dah di Kemencos, lari dengan jalan dengan cepat. Kalau jalan biasa sehari tak sapa di Lagos Sembilan. Nama? Tak apa. Tapi zaman dulu walaupun gelak tak gelak lagi pun orang nak pergi wisata Lagos Sembilan. Kena make tempat situ. Kena widya di Lagos Sembilan tempat selamat. Ia tempat singgah dah. Di Temangi tempat singgah orang dah. Kalau tak pergi sampai Lagos Sembilan ya susah pula nak berhenti mana. Kita pergi wisata dah ya. Kita berhenti sakok, berhenti makan kafe, berhenti ke nasi ya. Kalau nak berhenti ke jalan payah. Ayah. Dia kena dapat berhenti juga. Dia kena dapat berhenti. Lepas tu dia Temangi tempat agak singgah dah. Podo situ lah kena berhenti. Ada pos situ lah sebelah terselamat dah. Tak ada perkara, ada hotel di situ. Ya satu di Lagos Sembilan dia ada telaga. Yang dulu ya berapa tak ada, air pelaling tak jual. Ya. Lepas tu nak minta rumah orang kenal molek ya wi, orang tak kenal molek tak wi. Ya.
Jadi dia kena berhenti Telaga Sembilan sebab ia ada telaga untuk jalan ni orang dah. Dia di temangi di tepi sungai ni dia ada selapa, ada telaga, pas telaga banyak teh. Jadi siapa mari singgah duduk. Dah. Singgah duduk. Pak kalau orang mari gajah kau kuat lagi. Dia kena cari makan ni ke gajah. Lepas tu di temangi ni dia sedia dah. Sebab dia tepat orang jual beli gajah. Ya, kita kecek dulu tu ada lagi kayak kalau siapa mengenai gajah tu tak susah lah. Biar ada duit sekupe, duit mana tu dia boleh beli barang tu muat jamu gajah dia. Pak tidur dah. Pak tidur dah. Lepas tu telaga dah senang. Lepas tu ya umur dia pun banyak di Telaga Sembilan di Temangi. Ya mudah nak singgah. Jadi pasar besar lah situ dah. Salah satu tu jadi Pak berhenti. Tempat berhenti dah. Lagi. Tempat berhenti nak hadap ke hulu Temangi. Tapi lo ni Temangi ni tak ada dah. Ada lah. Dah. Jadi Temangi ni dia tak ada dah. Kalau kira Temangi ni dia duduk betul dengan dekat dia duduk tepi sungai. Ni Posaga. Lalu dengar kawan Posaga, Mok Mawi, Telaga Sembilan. Tapi kau bersening di sini. Di antara Mok Mawi kau bersening di situ. Ya. Apa kau bersening? Ya kalau paling dekat kali Temangi ni dekat Posaga. Dekat Posaga. Antara Posaga Mok Mawi. Tapi orang Temangi ni kebanyakan orang Temangi ni dia tinggal Temangi dia hidup Telaga Sembilan. Kalau kira orang Temangi tu kalau kecil melodok orang Telaga Sembilan. Sebab dia orang Posaga dengan Mok Mawi orang situ dah. Tapi orang Temangi ni dia tak boleh duduk di Temangi ni dia hidup Telaga Sembilan. Kak tu skelo gitu mu. Tapi yang hidup bilik tun makam nak palagi tu. Ada. Palagi siye tok sebab dia tanda di atas. Sebab di Telaga Sembilan tu dia nak sabar dah palagi. Nak berapa palagi. Siye panggil nak tun makam. Lalu tak sakut dengan Telaga Sembilan. Nak nak dia tu tak ada laling. Ya. Nak bawah lah, lalu nak atas ni. Tak ada palagi dah. Tak ada nak tun makam tun puahu. Itulah. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan 90,000 orang ni, kawasan lembah ni lembah sungai ni 40,000 orang ni di antara dua markas besar ni tak. Dah gini. 40,000 orang ni dogi kat sungai ya adalah tubik sikit. Tubik sikit contohnya boyo mari siapa ke gurah. Dan siapa lepas pada gurah ni ada satu geruk tubik pergi sekapung, dia tubik kapung. Yo kira amal ke? Ataupun wadiga keluarga anak beranak dia dah. Yang tu dia ada berhenti diusir. Usir. Contohnya kalau usir ni usir tupai. Usir ya for ini banyak. For ini. For ini ni for gunik-gunik duduk dengan raja dulu. You tak agak nak berjalan for ini you lembek-lembek aja for ini ni nanti. Ya lembut. You nanti nak nyanyi lagu je. Ya ada kau usir kat pada ni. Lepas tu hok lain lagi akhirnya bos apa ditanya lalai tu. Dah ditanya lalai ni dia rasa tu tak agak nak pergi dah. Tak agak nak pergi dah. Makan duduk situ dulu. Dia tak agak nak pergi dah kata pakai kita bakal pecah sini lah. Nah, dia pergi sekali dah ke. Kita bakal pecah sini lah. Tapi hak kata nak pergi lagi. Nak pergi lagi ni seolah kata setengah-setengah. Pergi lagi itulah tubik jalan pula, tubik kejak. Tubik kejak, tubik kepo, sapa ke jagung, lakuh bukit hingga pergi temung lembah. Batai sungai. Tak ada umur ke situ dah besar molek situ. Lepas tu duk pocok wak kampung situ. Tok nama Sungai Tani. Hak tu 15,000 orang. 15,000 orang sampai Sungai Tani. Masya-Allah. Dulu Sungai Tani tak ada. Ada orang. Tengoklah jarah di Kedah Sungai Tani, orang Taning tu lah buka situ. Orang Kedah dulu dia duduk di Merbuk, duduk Sungai Muda. Dia duduk Buje. Dia duduk Kolai, Kiling Gunung Jegar. Lepas tu Kedah dulu ni duduk kota dia banyak duduk ni. Banyak duduk Jitera, banyak duduk dekat Bukit Gora ni. Kok tu. Kok tu. Kalau kau lek bawah ke Pulau Pinang tak ada orang dulu. Gajah ya, you duduk kota ni. Hampir dekat dengan kita. Mana duduk Kolej Jitera, Kepala Batah, Pendang, duduk kat Langgar. Dah you duduk kat ni banyak. Maka orang Tani pergi sampai bawah ni pergi buka nama Sungai Tani. Bisa. Fok kata pecah tu baik tu. Dah lakoh ke Bukit Kuning. Lakoh pergi Kuning.
Maka tempat situ lekat nama tempat pecah. Ya tak boleh becek. Kalau becek ni orang buat tu baik. Ada dah dia becek dia baik. Ya ada tu orang buat. Tapi hak ni dia pecah. Mari dia pakai lagi. Dia pisah tu istilah baru ya. Nah, bukan bercerah. Nah, jadi pecah. Maka akhirnya ni sampai hari ni lekat dengan nama kampung Kemecah. Nah, sebenarnya dia bukan kampung. Kawasan. Ini dia nama tempat. Nama kawasan. Sebab sampai hari ni kita cari kampung Kemecah. Di mana kampung di mana? Tak ada Mecah. Kawasan. Mu apa Mecah? Tak ada, ada apa dah? Kampung Lale, dah. Ubeh, Tanjung, Biyo, Tanjung Naka, Kuala Walan, di kampung semua tu Mecah. Gitulah okey. Satu grup dah. Lepas tu grup Fort Lek Kota. Fort Lek Kota ni maknanya fort hak duk rapat dengan kota, dia tak pergi koning. Dia tak pergi ke Lembah Taning. Fort hak rapat Lek Kota ni dia pergi koning. Dia pergi ke Bukit Buda. Dia nak Bukit Buda nak pergi ke Legah lah. Dia dah tak legah. Tak legah. Dia boyah dak koning ke Legah mula ditabeh. Nah, bo tabeh tu pergi ke Kelabah dak koning lah, dak koning ramai. Maka dia morning ni dia buka kapung duk ke kaki Bukit Buda banyak. Ke kaki Bukit Buda. Dia kapung bodoh dah ke Bukit Buda bukan tak ada. Dia banyak duk kono. Habis tu fort kota dekat kota, habis fort tu dia silap kuat sikit. Silap buat lah. Silap menyanyi dia pakai seni banyak. Orang Kiling Buda seni banyak. Sebab tak pelik asal dia lek sana ni. Jadi hak lain lagi ni dari mana lagi? Contohnya sepotong pergi nusuk Kuala Bukit, Kuala Maya, Kuala Segeruk, dia musim Kuala Segeruk, dia ni hak lagi sikit-sikit. Ya sikit-sikit ya sia tak beramak. Ya sia welah. Dia kena tunggu pergi rombongan ramai ni. Ya okak dia. Rebuh rekat boleh dekat angin tu. Gitulah. Maka kita jumpa banyak salah silah kampung-kampung hok pesen kata asalnya mari pada petani tani pecah. Banyak kok Kuala Jabak, Kuala Tanjung Mah, Kuala Kota Sungai Padi. Ada noh kono. Lepas tu kalau ke Bukit Buda tu hak cerak. Okey. Jadi bila kita kaji sat ni, rakyat pindah. Apabila orang benar berketup daripada orang Allah pergi ni, rakyat kena pindah. Atau ada grup mana lagi? Saya rakyat ni sebut rakyat ke kota grup ni. Okey. Hak lain lagi? Dia tak boleh lupa kena kecek fort grup gajah. Grup gajah. Rakyat ni jangan mahal ingat cak ni gajah lah. Gajah. Grup gajah. Fort grup gajah ni apabila jadi lagu ni dah. Ya grup Fort Gajah Mak Dua ni hak duk di Dua. Fort grup Mak Dua ni hilang. Pisah ni. Hilang tahu. Tapi ditimbul. Iaitu kalau Fort Bakar Gajah hak lain kawasan lemah ni hundur lebih, tapi Fort grup Mak Dua ni kena ikat. Kena tanggap. Siap ikat orang nak bakar. Lepas tu duduk di siap pankek. Lepas tu duduk di apa ni kruk-kruk tu bunyi kruk-kruk kok bakok. Ni Fort Korabat Raja. Iaitu Korabat Raja Dua. Gajah lah tak ada. Jangan tak boleh tak sudah dakwa lah jangan duk faham. Kalau dia kata Fort Gajah Kesik ni mana gitu. Tak ada lama dah. Gajah Kesik habis lama dah. Wangsanya habis lama dah. Ya kita jumpa baru ni dia duk bakok. Diaบอกพูดไทยชัดมากเลยเป็นลูกหลานคนตานีอย่าบอกนะอยู่duk dibakok mari kita ni duk tiok lah Gajah Kesik atau yo ni bakok Gajah Kesik. Kita pun tak apa kalau bakok Gajah Kesik dia bila kita siapa. Kokoh dia berasa berdoa takut juga takut katu. Berasa kena dengan nah tak apa takut berasa berdoa tu jing lah. Takut kau tu. Lepas kita royak tetan ni jatuhnya gini. Lepas tu dia kata dia bakal Gajah Kesik nak ikut mana? Kalau kata dia main Kesik pun boleh jadi. Sebab Fort Kesik kena ikat ramah. Ya. Tapi kalau Gajah Kesik ni kena jelas lah. Kita tak iso dengar Gajah Kesik, dengar Gajah Kesik. Tak ada Gajah Kesik. Kayak atau capin pedai kan semaikon mi. Semaikon capin semaikon mi. Dia kena ada lah jarah sebab Kesik. Baru jatuh kohning ya. Sejarah ni kita kena ikut jarah ni. Habis tu lah ada satu ketika dalam kalangan fort hok kena igat orang bakok siap ambil 4000 orang ni. Tungkruk ya tu ni Tungkruk kampung Tungkruk tu bakok dah. Tak itu bangkai. Bukan. Siap Ban Krua. Ban Krua.
Dia gini. Siye ni dia gapah semua wak kelik, ngata benda dengan benda besar. Orang pun yang ambil juga. Dengan asbab dia kata dia camping. Dia camping kena ambil orang tani boleh ramai lah 1000 orang ni untuk pergi bina bakok dia. Lepas tu dia bakok baru duk naik, lepas tu bakok dia baru buat kota. Jadi 3 tahun dah, 3 tahun buat Tak kota. siap molek lagi. Hanya keempat ni dia gomo tanding. Nanti kena perlu bakak orang. Ya 3 tahun je baru dia kena pergi gali parit, kena pergi buat benteng, kena buka tanah benar, kena buat pembangunan banyak lagi bakok dia baru duk naik ke. Dia baru buat rumah. baru umur 3 tahun. Lalu tu nak ambil orang pergi kerja, deh. Dia kena ambil orang hak gagah. Oh. Payah tak ambil orang kesek lemak-lemak. Oh. Kesek fok kota je fok nego. Fok nego je tak ada orang. Faham tak? Dia kena ambil fok cakok. Cakok tu. Fok pikocok tu. Dia nak jatuh kena ambil hak kerja. Lalu tu dia ambil semua 4000 orang dah kan. Kecek mudah-mudah tu dia ambil orang yang 5 orang maya je. Orang yang 5 nak orang dah maya. Ada saya kecek dulu tu yang orang dalam 2 kawasan ni je. Orang nak pergi bakar. Sebab tu orang taning tu. Sebab dia mula mari mana? Dia mula mari ambil dia pergi. Sebab dia mari kutip orang kampung-kampung orang hok duk kawasan Sungai Gali Gajah Hijau. Ni fok kerja kuat ni buat mana? Habis tu lah jarah dia catat ton yo nak pelik. Macam mana tu dia tak boleh lebih nak muat perahu tu, menggelai lah. Dia kena wiba molek dengan perahu boleh muat. Lalu tu dia ambil orang ni ke beripung mana? Satu kawasan mula dia pergi, kau tu dia beripung di Sae tu dah dia beripung orang di Gabor. Deh, tempat air lekok tu. Dia beripung di Gabor. Beripung di Gabor segeruk. Berapa ratus orang tahulah ambil toko ikat tangan. Nanti nak rakit tu. Dia muat rakit tu di Gabor tu dulu sungai yang besar. Sungai pergi ke pawai pergi tubik kisik Lepas tu orang nak kapal laut besar pergi kisik. Dia tak boleh jalan talas siapa nak kum. Tamu dia lari. Dah. Lepas tu grup yang kedua dia beripung di pawai. Di Perawai Benar Badai. Segeruk. Lepas tu dia beripung di Pahmani. Pahmani hok yo kutip ambil lek sungai hak cabai ke lek rakok. Ambil kedok orang manguh tak tahu. Ada bunyi. Kalau orang buat istana Raja Tani dulu gitu, kawasan Kok Laceh tu macam sejarah dah. Laceh tapi di rakok ni dia bukan sekadar ambil rakyat awak benar saja dak. Dia ambil juga beberapa orang tok guru. Kawasan kau tu dia pondok dah. Lepas tu tok guru tak ada lagi. Pula dah. Dia tak ada lagi. Contohnya ada seorang tok guru nama Syekh Abdul Salam. Syekh Abdul Salam ni hidup di Patung Tani. Mari di Pahmani. Pahmani Saga tu dah segeruk. Lepas tu segeruk lagi hanya beripun di Parit. Di Parit dekat tanah batu. Tanah batu di Parit. Maka boleh dapat grup ni orang nak kapal laut bila campur-campurnya dalam 4000 orang. Orang nak ni sampai bakar. 4000 orang kita kecek tu dah lebih kurang 34 hotel perahu. Dah ada kecek malam ni. Banyak. 34 hotel. Sebab hak ni hotel lagi dia bunuh. Kalau kena buat tani serai juga lah. Musuh kau tu pun ada juga lah musnahnya. Dah. Jadi orang nak pergi bakar tu. Lepas tu hak kata cocok keting tak cocok keting walau alam lah. Dah. Dalam surat jarah tani tak ada sebut hak sebut cocok keting. Malaikat surat hak Ibrahim Syukri saja hak royak atas cocok keting. Ya. Hak dalam surat lain tak baca pun dah adalah tawan ni aja ambil orang nak sebut cerita lah yang dalam. Tapi istilah kata ambil gotel mari ikat tu ada. Tapi ambil gotel mari cocok keting gedak walau alam. Dalam buku jarah kita ni sebuah kitab ya. Hak tulis kata cocok keting, kitab lain tak ada tulis. Awal kita tak tahu tu. Dah, kita kena kaji lagi. Tapi orang tua yang dulu kita ni sebut belaka tu. Cocok keting dah. Walau alam lah tu. Okey. Kita ya ada kita kecek tu kitab. Cuk kita. Kita itu depan kita ni. Dah.
Lepas tu Kain grup ayat kita tahu dah ke bocah kena kalah. Raja tegang marah ni. Grup mana lagi? Suasana ni bagaimana suasana tu? ya tak ada banyak geruk dah lah. Habis Kan, dah lah, dia ada berarti ada fort raja daerah. Dia fort raja daerah. Kena igat kau. Dia fort raja daerah sih tak Selamat ada. ni. Ya ada tempat nusuk ya. Selamat. Bo nak tubik ke ni. Jering. Ya lagu mana jering? Jering ni apabila ia tahu belakang ni kata dia kena halang, Susah lah. kena tikar belakang sesam lah. Raja jering tu. Nah, raja jering ni kena tipu di sia, kata minta nak pakat, lepas tu nak win negeri tapi sia wi alasan atas fort Lombah. Lumbah bujuk. Fort moteri, fort pembesar tani ni. Hulu balai ni. Tak mati. Ya, tak ada Hulu mati lagi. muka ya berlaku di apa orang kawasan di Laguning ni kan. Ada mati dia nama tu. Rakyat mati ramai gak. Ayat mati tapi askar kepala tu tentera tu ada banyak situ tu. Lalu tu sia ni kata ia Baru. terpaksa kena wi ke orang lain dulu. Tak boleh wi ke jering. Alasan Alasannya Fort Ning ya takut Fort Ning, Fort hak hundo gi klik mai atas mula. Mata kata dia katanya tak boleh pergi kemungkinan sebab pembesar mak ada hati lagi. Kena cara dulu. Kemah ayat tu bunyi dah. Sedap sebab lupi tak lupi rasa tak? Sia tak kenal kan no. Kena cara kita ni dah. Oh sedap sia tak kenal tu. Nak tanya peminat sia pun tak kenal ke sia. Dia tanya peminat depan tu kita tengok juga tu ke. Weh kenal lah kita kenal Melayu. Gitulah. Lagi. Mana boleh percaya mulut sia. Jadi jering yang sesar lah. sesar dah. Ya. Maka jering sakit ti benar lah. Dah. Lalu tu jering ni nak tak boleh dah jering. Ya sebab apa? Sebab dia jadi timur mulut ke mulut seluruh tani ni pakat ngomong jering belaka. Dia tak sedap dengar lah. Jering haklang jering di gambar tak? Siapa ke loning kan? Dah. Lalu tu jering tu nak tak boleh. Lalu tu lah jering ni pecah dua. Ni Jering lain, jamu lain ni jering. tak ada jamu tak ada lagi. Tak lah kecek ke bak jamu, dia kecek bak jering dulu. Jadi jering ni dia rasa kata duduk tak kena dah sebab rakyat ludah liar begitu dia dah ni. Tapi dia ni nak terleh tak turun nak kek tak tu baik. Lalu tu dia pecah dua pok jering ni ambil sikapnya segeruk lagi dia hundur mari duk gakak. Tak dah. Pok ni orang panggil jering lama, pok ni lawai. Kalau kita tengok lepas pada tani jatuh Fort Groning tak ada berhenti. Lawai semua. Dia lawai kelik. 4 kali dia lawai semua dengan sia. Jamin raja 1, jamin raja kedua 2 kali. Dia hidup di daerah Lakok, tak ada manyo tu. Maya ada gakak. Dia panggil pergi jamu 1, jamu 2, jamu 3, jamu 4. 4 kali orang dalam jamu. Tapi ia tak ada sebut pergi jering. Sebab jering ni nama huduh dah. Lalu tu dia tu hak segeruk lagi ni. Dah hak sikap kata dia jadi gunung dah nak terana. Dia tu hidup tepi laut. Tu jadilah jambu. Jadi dua lah, ada jamu ada gakak. Tapi dua-dua ni asal main jering. Lepas tu asal kota hak di jering tu kau anak habis. Tak tinggal apa. Habis. Tapi ujungnya sia ambil nama dulu lagi tak nama Amper Yaring. Bukan Amper Yamu. Tapi kita lekat jamu laka. Jarang nak sebut Yaring. Herat dekat jamu. Sebab apa? Sebab bofok hak tu baik gi jamu ni dia tunduk. Ni oyak terus jarah dah. Itu lagi tak. Kita tunduk. Tak peminat ni jangan boya tunduk bo masa belakang-belakangnya tu apabila sia bagi negeri apa buat negeri tu ya ambil geruk hak di sini nak jadi raja jering. Maka tu lekat nama Fort Jamu, Raja Jamu mengetah jering. Fort jering lama ni yo hundur gi gakak demo ni yo musuh sokmo. Musuh sokmo tu tahu ke mana dah lah. Ya. Yo biasa yo duk ni yo Fort ni. Yo duk dua, ko monggo seke. Sekitar tu lah gakak. Kosah gakak mayo pula tu ya. Tapi turut jarah saya tahu ni, Fort hadut di jering di gakak ni dia hijrah pergi ke tanah dulu. Okey je. Ke Malaysia habis.
Oh, Malaysia. Loning Malaysia loning lah. Pergi Kelantan, Ganong, pergi siapa ke Johor bodoh. Tak ada lah jing dulu. Pak ada jamu lah. Pada ni kita melekat nama jambu. Tu. Dah. Ya. Lepas tu raja lain duduk dia belakang. Dari daerah lain dia sai, remeh, legeh. Ketika si hantar askar pergi serang legeh. Raja legeh hunur naik bukit besar. Tinggal negeri. Dia tahu dah siap maiku itu, mari orang kata mari nak. Dia gini istilahnya gana hantar je atas tali beratus. Satu boyo benar dah tanya mana pun orang gerang. Dah. Yang keduanya hak seregi tu serai untuk pergi gapah tu benar. Masa dia panggil diplom sadom. Benar dah. Boleh kesek dah. Kawan boleh pakai sikit ni. Dia mau satu kong. Dah. Satu tang ekor. Lepas tu boh yo bagilah metak yo. Mu pai legeh. Pak je sia tu dah. Okey legeh. Bakok je tu dah sia. Ni gemai. Ni kisah gimana? Pahal ni pun tahu dah kata ni nak mari plong sada. Kalau kacau lawe, kalau benar, tamu yo tahu ramai lagi hendak kesek mari pula. Ya. Maka dia kena hunda-hunda lagi. Lepas tu ambil harta benda dah ambil okey dulu. Lepas tu Apa dia dah tinggal dah dia gapo, dia boleh gapo sikit lain negeri dia kelek pergi kesek. Untuk nak kelek bakok dia. Dah ada. Maka kita pun turun mula hak pak nusuk. Mari negeri. Tu cara dia. Kita lebih he. Weh ambil bagai tu orang mula nusuk kalau tak mungkin. Sebab kalau kita kacau lawan memang kita tak boleh kita kena jaga. Dia kok mana pun boh nu halah dah. Ya. Kita gambar gini kalau kita klik Rasulullah sekian masa Raja Abrahah nak mari bunga Baitullah dah. Fok engkau tak nak pergi duduk diam meli. Naik di bukit tu pun sudah berlaku tu kan duduk Mekah mula. Kita tahu dah dia mari dengan nokpo. Dah nokpo. Nak bagai. Contoh tahu mari liko kapung kita 20 kata. Tak sadar lagi lah kita. Sebab kita tahu dah hidup cari orang hidup cari. Kita buat berasa sebab kita tuai di panah ada hamba contoh. Hak bukan dekat hulur kita. Tu dia kita buat apa kan? Ya. Ada yang buat berasa kata ya dah gom ha. Banyak kau mana. Apa kalau kita ada buat hundur buat lari kan kado, dia nampak biru. Tu begal. Dia jaga penai. Salah kau. Ambil pergi tanya dulu. Tu kena. Minggu tak rasa. Kita kena tengok tak kita ada muka tak pai ke kena. Tak ada. Kalau tak ada jangan duk jadi perkara lah. Baca sejarah ambil tak apa ni. Mungkin. Baca sia yo nak kepo. Maka hak ni pun supa. Hak ni pun supa dengan kerana dia ambil harta benda. Hak dia legeh ni sebab saya sebut legeh banyak kepo sebab kita pergi tengok jarah dah. Ya. Yo wok bare siapa ke deh. Nak muak tak boleh kau puyuk mago ambil rapah di legeh. Dulu orang lubuk gajah kucing lepas ke sipu ke celur kayu. Ke kayu. Perak. Orang kok pula Tambun Celem, Tambun Banggo Satu, Tambun Marbotok ni. Kawasan kau tu orang kaya. Dulu kaya gila ni bu. Yo orang harta banyak dulu sebab dia pero gajah, yo ada bukit, yo ada benih air cuci bersih molek. Tapi apabila kesep cos dia harta 700 orang dah. Pok dia siapa buat harta benda tu dah. Berboh. Di gambar dah getok sungai di lekat dengan Ponok Darussalam. Jalan nak turun ke Bangos tu. Situ ni harta ni jatuh le acara tu banyak. Tergelai. Banyak nak terbanyak harta seseorang. Di lakoh situ. Lepas tu tak berani ambil. Sebab ada boya. Selamat juga bagian. Ada jarah tu, ada bagi tanda. Siapa sia kena buat piti situ dulu, kena pergi bunuh orang-orang. Masya-Allah. Tahu lah air tu nak jamu boya. Tu ambil bagai. Lepas lah. You ambil bagai kelip. Tapi tak boleh ambil juga. Boya tak akal. Boyo maikin lah. Boya Nayu kali. Boyo Nayu. Saya boyo negeri Nayu. Negeri Nayu kali makan. Allah alam lah. Tu kisah. Di Gemeh tu supo juga serai Kota Terah. Rumah ni berat situ. Kota Terah ni pun ya orang padi banyak. Dah. Kota Terah tu col lebur juga tu. Habis itulah Raja Gemeh tu yai ke Kota Baru pula tu. Lepas pada tu sebab Kota Terah ni lebur bus. Sia tapi orang tu hundur gipis tu. Bagai tu punah bus. Habis cing. Orang selamat lah orang tu. Hundur gipis, hundur masuk gua pun dah. Dah hundur ke bumi kena banyak.
Bukit Bumi kalau. Lepas tu bawa sia klik gi tu baik klik main semula. Tu cerita. Jadi naik ke Bukit Mahir. Supo lah ke Jalo ke mana sa pun supo. Tu nasib. Tu nasib suasana kada deh. Tapi belum sia nak klik Saya ni sia ke apa tak? Di saya sia serok sia ni. Buset tengok tu jering pun ada sia ke pajingo. Dia pajingo. Gi belakang. Kau tak nak sebut lah lepas tanya tu. Kau peminat atau tak nak musik saya ni, dia musik kau lain ni. Masuk jugalah. Masuk. Sai ni deh. Ketika sia kota Sai di Bume tu di Tok Ome di Jingo dah, Bume Jingo dekat La Camper tu deh. Fort Sai semua ni ya, pergi Sipo tu. Oh jauh sangat. Hundo gi, yang gajah pe ekor hundo gi kau sia mari serai nak kapah tu. Dah, yo hundo gi Sipo. Cuci dah sia klik gi dah, ya tu baik main semula. Lepas apa saya sekir ni, mungkin pergi serai dah tu gambar tu ni aku masuk gambar lagi. Lepas sekali markah di kawasan San ni kuat gak satu. Mana tu hundo gi kali gak. Pas dia ambil lah barang nak gak. Berkuat tu dah. Gambar masa tu dah. Berkuat tu. Lepas tu kita jangan duk mikir tu, nakut ni lari kan tak bakal lawan. Tanya diri kita dululah. Kalau duk royak tu ke dulu lari takut kita diri dia apa? Gini. Kita buat apa? Dah. Habis tu jangan gaduh dah, Jangan gaduh buat kesipul le. Jangan sekadar sipul. Okey. Sudah. Belum sia nak klik. Sia kena cari orang ngetah. Dah. Jadi sia tak wei kau jering. Pas sia ambil siapa? Ni nanya tak semo ni. Rakyatnya tak faham siapa. Jadi ada ni. Sia gi ambil keturunan raja di Jere. Keturunan Jere pula. Ya ada sore lagi. Ya cari yang ada weh. Pakar raja sore ni duduk sini ni. Ambil sore tu nama Tengku Lamidin. Tengku Lamidin ni keturunan Jere. Keturunan Benih Badai. Lepas tu dia boleh buat Benih Badai tahu dah. Bukan Benih Badai. Dia tak sungguh anda kau tu. Dia tak sungguh anda. Ya juruhan. Dia tak mau ngetah. Dia tunda. Ya juga. Dulu orok tawadak tak ada apa. Dia juga ke mengaji Ya tak tomok dah. Dia tak tomok. Maka ambil Tengku Lamidin dengan syarat apa? Sia kata gini. Sia ambil harta benda penuh dah nak klik. Sia kata ambil klik nak kerimu. Mengetahlah seluruh taning ni. Sia latih Tengku Lamidin untuk jadi raja taning. Satu dah. Apa? Taekwondo lah. Lepas tu rong Tengku Lamidin sia latih juga. Ada rong lah, ni ada rong lah. Maknanya gapo kita hilang lepas ada kita jatuh datang ni nasib kita satu penentuan raja Patani dari Siam bukan dari Patani. Kena ingat ni. Dan akibat daripada kita jatuh bermaknanya orang yang menentu kata siapa nak jadi raja Tani pula lepas pada Ning ataupun lepas pada Ning adalah Raja Bakok. Walaupun kita bakar ke mana anak kita hebat jangan dari mana pun, kita mati, Raja Bakok tak setuju, dia tak ambil anak kita. Dia ambil orang lain. Mana tu duk tak telunjuk dia. Kalau kita duk molek Raja Bakok puas hati, kita mati, dia ambil anak kita pula. Boleh jadi. Maknanya, une-une di Raja, tartik Kod Muntian Ban di Raja Taning untuk nak menentu siapa nak jadi raja pula, pemimpin Raja Taning pula. Itu bukannya mengikut adat Taning. Semua sudah dibakar. Okey, satu. Dan yang keduanya, sia masuk seli apa orang kata Luk Amnak tadi. Kurang kuasa. Bukan sekadar raja besar, tapi timbalan raja muda ataupun timbalan raja pun sia nentu juga. Dua tamunan ni je menentu. Biasanya gajah orang menentu timbalan. Dia boleh pilih situ. Mana tu kita ditembak kita boleh pilih siapa yang dipucui. Duk tak kita pilih. Raja Tani pun supo. Timbalan dia pilih. Kalau kau tetapi hak ni sia dak. Lalu lah sia tak Tengku Lamidin di gajah. Sia ambil seorang lagi
Datuk. Nama Datuk Pengkalan. Datuk Pengkalan ni siapa? Siapa Datuk Pengkalan? Datuk Pengkalan. Ambil jadi timbalan Tengku Lamideng. Datuk Pengkalan ni bekas hulu balai Jering. Dulu. Bekas hulu balai Jering. Hai. Pak kena ambil. Pensia ni dia tak ambil sama grup. Ya, tak memang grup. Gajah ambil grup daripada. Timbalai ambil grup Jering. Jadi kata dia ambil juga orang Jering. Gajah tak weh. Tapi ambil Datuk Pengkalan ni tak ada kena bergena dengan Gajah Jering. Dia jadi hulu balai Gajah Jering dulu. Ya hulu balai Gajah Jering dia ada dua ke. Ya ada Datuk Pengkalan dengan Tok Putak. Tok Putak. Tok Putak. Tok Putak. Tok Putak ni kasar. Tok Putak ni kasar. Tok Putak. Tok Putak ni kasar, lalu tu Tok Putak dia tak duduk. Ketika pecah perang ni Tok Putak dia duduk di Sar. Dia duduk di negeri Sar. Tok Putak. Dia duduk ke teluk manok pun. Ada. Ya hundur lah. Lepas tu ambil Datuk Pengkalan. Ambil Datuk Pengkalan. Datuk Pengkalan ni orang Pengkalan besar Balu. Pengkalan besar Balu. Kenal Balu dah? Kenal Balu. Balu Tok Tite tu. Ambil dua tu. Jadi. Dah. Okey. Anak ya tak tu lah. Okey. Tengah baca setengah lagi. Tengah kek situ tu. Satu dah. Ni faham politik ni nak melemah. Yang kedua pula syarat dia, semua hak urusan negeri ke apa tu mengetah supaya adat tani dulu. Saya kata we kata Tengku Lamideng. Mengetah apa dulu? Tak ada apa. Kecik mudah-mudah kata otonomi ni. Otonomi. Otonomi. Je apa? Dah. Otonomi. Dah otonomi. Mana mengetah apa dulu? Tapi syarat dia taning ni kena bayar harga halah perang. Kena bayar harga halah perang, iaitu kena bayar dengan berupa bunga emas, bunga perak. Taning ni kena ambil emas mari tepuk apa bunga. Sepahang tinggi dada. So, dah. Lepas tu kena ambil biji perak pula mari tepuk jadi pohon bunga. Sepahang tinggi dada. Tinggi dada kita berdiri, orang biasa. Emas semua. Daripada batai, ranting, daun, bunga ke apa, emas belaka-belaka. Allah. Tu. Dah, buat syarat. Tu. Kalau kira banding hari ni berapa harga dia? Dah. Dia mau kaji dah. Kalau kita Islam ya tergambar, kaji dahnya sepahau emas kalau dengan harga hari ni 93 juta. 93 juta. 93 juta. 3 tahun kali gajah tani kena bayar harga duk wajah. Dah. Okey tak ada apa lah. Cek lah. Lepas tu yang ketiga hak sia buat mana? Sia letak satu grup bokeh dia untuk tengok dulak lau nanti perhati tengok ke Amene. Amen molek okey tak ambil lapo. Maka 300 orang sia hak sia tinggal tok di taning untuk jaga negeri. Dah ham retah wi ke Tengku Lamideng. 300 orang ni nanti duduk saja je. Saja. Nanti duduk nanti tengok nanti tengok suasana itu. Kita tengok gitu ya. Pas demo ni duduk mana? 300 ni dia hidup jambu. Masalah ni. Dia nak hidup jambu perbuatan ni. Hidup jambu Kedah. Jambu Kedah ni. Tempat dia duduknya di Wat Goraparang. Wat jambu hok tengah. Yo jambu ada 3 wat. Dia ada Wat Goraparang, Wat Klang, lepas tu Wat Takentong. Wat Takentong tu duduk tepi jalan siling tu. Silang luar ni. Lepas tu ada Wat Tengah ni. Dah. Sana batas tu. Lepas tu Wat ni jadi kote direct. Dia mari 3 cuang. Kita lalu ni dulu teruk lagi Tok Cap gomo sama pok dia Tok Cap. Dia 3 tid dah ngau. Bubuk nasi. Apa nama? Dia kena bagi style bi kebab. Bubuk nasi. Yo jalan ni kudah kutik nasi. Perak. Hamu kena ke jalan lain. Pas dulu dia jamu ramah. Ya tak apa belakang sia kau bi. Gomo ada dah jarang gomo Tok Cap. Gomo le pabak dia gomo gocoh tak patah. Tok Cap dia digote wak dia kena nominasi di mana.
Gayak bukan nak belak, gak sia bukan nak belak. Aku tak percaya tiga-tiga habis nasi kita menanak. Dia kena bagi sai. Dia kena bagi. Bagi sai. Tapi dia gapak sungguh lah awak situ tengok tak ada jauh lah. Tak ada apa lah. sekali. Dia duk buat berapa tu dulu. Gitu. Lepas tu bakal duk situ digatuh. Pas Tengku Lamideng ni, dia nak hidup di Kesek. Tengku Lamideng kata ada. Dia jumpa ke Cina, dia tanya. Lalu jarah. Dia tak boleh hidup dah di Kesek. Sebab kota Gresik dibakar hangus. Kota Gresik dibakar. Semua Gresik hangus bus. Kita gambar apa? Berasa kita kena makan api, kena makan api. Makan api bus Gresik. Rumah orang hak apa habis licin kena. Kalau tak gambar tu, ambil gambar je Gresik, ambil gambar kampung buat dengan air banyak tu terus bakar. Ni gambar boleh sebut ni. Buat AI aku tak gambar kan? AI tu kau suruh dia. Yalah. Buat terus gambar tengok dah. Lepas tu pergi lagi. Atuk pakai itu. Dah. Jadi habis. Dah. Habis. Jadi kena duduk lah Lalu tu apa ni Tengku Lamideng dia kelek hidup di rumah Yosah. Mana di Benih Badai. Cik nak desa. Lalu tu dia pergi buat kota bangun semula kota dia. Dia buat mula-mulanya dia kali parit. Kali parit Pak Segi di Kampung Perawai. Jadi parit Pak Segi ada sampakah rini. Kita tengok gih di Kampung Perawai. Pepawai. Habis itulah Soy Perawai. jarah dia kena pergi EP1 ni saya duk pergi semua ke. Lepas pada calik tu ya ada Kampung Perawai ya ada Pak Segi letoh tu. Sekira. Yalah. Hei, lubai pun besar-besar lagi. Gajah seekor jatuh naik tak boleh. Loni. Loni dia koyak. Wanti hari ni, tangah hari ni dia luah lagi. Tapi ya ada sebelah sikit je hak Kamu. tak ada kamu dia mau buat jalan atas benteng. Tinggi, mujur tak ada pihak sodok lagi. Tak ada lagi, tapi dia mau tanah getah dalam tu. Tuai tanah. Lepas tu hak tempat pong dia Pak Segi duk molek-molek lagi. Tanah tu Pak Segi lubai ada parit kota Kiling tu ada molek-molek. Dia sogi orang gini ni buka orang matahari tepek di office. Kita bimbang aku takut satu gitu tuai tanah buat sodok apa bi. Dia kena buka matahari tek. Kalau kita tengok tu kita tengok boleh tepung isi sebenar dah. Gambar tahu hati. Ni gigi kan gambar tak ada culeh ni nak ada gambar juga. Dah, langgan ni ada gambar cara tu buka gambar besar tu buka gambar tahu. Pergi lagi. Masa kita ni bukan apa tak saya nak berhenti ni. Sekarang 10:23. Nak suk kat mana ni? Kena pergi lagi. Dah habis dah kat ni dah. Jadi kita gini. Lepas tu 3 dah. 3. Yang keempat. Yang keempat pula dia latih gajah baru. Dicenok dengan ditiba. Sorry, dia cenok dengan tiba ni dia tanah jajah hetan ni. Tanah jajah hetan ni yang keempat pula dia ubahnya sebab dia kata dia terpaksa kena cabut gajah cenok dengan gajah nayuh duk cenok. Gajah Wangtul. Dia kawasan Wangtul tu. Gajah nayu cenok dia duk di Nawi. Duk di Kapur Datuk. Kapur Datuk cabai 3 pala ketok sungai di Natui kat Ampel tu. Kapur Datuk. Gajah cenok di situ. Pas gajah cenok ni dia keturunan Said. Gajah cenok. Ya Sayyid Syed Hussein Jamalul Lai. Syed Hussein Jamalul Lai apabila kena cabut di sini dah takwil mengetah cenok, lalu tu fok raja cenok semua raja Melayu ni dah hijrah pergi ke Perlis. Di Kedah. Giduk Kedah bis. Giduk Jitera. Belakang-belakang ni fok ni boleh nak jadi raja di Perlis. Keturunan Perlis. Habis tu dia menikah dengan anak Tengku Lamideng tu. Dengan Tengku Dukode. Bukan Tengku Mahmud. Nanti Tengku Buduriyah tu. Mok ajar. Apalah tu belakang lagi. Tengku Dukode lah dia. Belakang ni. Okey. Tak apa gitu. Lepas tu gajah tiba. Gajah nayu tiba dia duk papuk. Duk kalau tiba kalau kubah. Kalau Krubau gitu. Ya kapung kalau kubah lepas tu kalau tiba. Dia masuk ke sungai Jalan Kitunjung.
Tak kenal tu. Tak kenal. Oh, tak kenal tepo. Ai tempat tak kenal kena tak kenal mak panah belakang selegok. Jangan panah nggo sejarah kan. Tak apa. Oh ya tak apa tu. Jadi hak gajah tiba tadi gajah Nayu. Ya gajah Nayu. Gajah tiba tadi pun kena cabut sebab sia nak latih orang sia jadi gajah. Dah. Maka Dipacing tu sia dah, pacing tak cing nak apa? Dipacing dia gajah dua kau mana tu? Pacing mana lah? Dia pacing cenok lah. Oh terkecek dengan ni. Bukan gitu. Tak apa gitu. Ya kau gajah Melayu cenok dia duduk di Nawi. Di Nawi. Apabila kena cabut, dia ambil kau gajah segoro, keturunan segoro nama dia di gajah di cenok. Pas gajah cenok nama dia duduk gati di cenok di Nawi ni dia tak berani nak duduk dia jauh. Dia jalan ni pun payah. Lalu tu dia tubik duduk di Nai Muang nama. Nai Muang duduk dekat campur Cendung. Bercendung. Dekat dengan Bedang Konmik tu. Dia buat kota situ. Cendung di Cendung. Di Cendung. Nai Muang belakang lagi. Tak apa lagi. Oh belakang lagi. Hak tiba tu pula. Deh. Hak tiba tu dia duduk di Kuala Kubah. Deh. Pada hak tiba ni dia tak dia tak seduk kat tempat orang Melayu. Dia masuk duduk dalai lagi. Dia duduk di kedai tiba lah ni. Menjadi tiba semua. Jadi tiba tinggal tiba. Tak apalah. Deh. Lepas tu Fort tiba ke mana? Fort keturunan gajah tiba ni dia tubik ke laut. Tubik ke laut perak. Tubik ke laut. Tak tahu tempat mana saya tak. Perak. Kita kurang dengar hati tiba ni. Ya sebenar gajah tiba ya benteng laut, gajah cenok benteng darat bagi tani. Cenok ya kijau dia jaga darat. Tiba ni jaga darat ya kiko cenok. Jalan zaman dulu ni hak sia mai sia tani dia. Tak ada cerita lagi bab ni. Apa cerita mula apa? Yo mai kok klongek no. Jangan gambar jalan siling lalu kau sekah gini tidak. Tak. Yo mai kok klongek. Lepas tu yo mari berhenti di Tendung. Sebab tu sepadan tani. Fort tani dia duduk di Tendung. Tendung ni Tondon. Adalah. Dah. Lepas tu nak mari temung nak sapat tani dan rek kena temungnya iaitu cenok. Cenok lah tempat menepih apa yang cenok sakai-sakai. Pas jalan dia dulu ni dia lalu mana? Lalu ke Lamlong. Ke Lamlong tu. Jalan Esar tu. Lamlong sini. Jalan Esar tu. Jalan Lamlong. Lepas tu mari turun mari Wang Yai. Mari Lamplai. Jalan kereta lalu ini tu jalan asal. Orang-orang yang dulu nak pergi bakok berjalan tu. Tengok tiap pi jauh dengan batas. Jalan hok lalu ke Lamlong, ke Lamplai tu nama jalan Pet Kasim. Jalan. Tak? Jalan lo ni bukan jalan Siling. Lo ni pakai nama tu ni. Pakai jalan Pet Kasim. Ni jalan asal nak pergi Goro dulu, nak pergi Hajar. Orang zaman dulu zaman tok kita nak kita podi lalu kat tu. Kemudian jalan tu. Jalan tu sebab dia sekong tak ada lagi. Ada lagi. Gambar. Pas hak tiba tu dia duduk di Kuala Tiba. Deh, gajah Nayu Kuala Tiba ni dia tubik habis. Tubik ke laut tu sebut ada tubik laut. Tubik hijrah ke laut. Fort Tiba ni dia ada apa ni? Dia tubik gini Fort Tiba ni, dia pergi hadap kono. Hadap kau Ganu. Mudik tu kau gulu. Hadap pergi kau Ganu segeruk, lepas tu hadap pergi Legor segeruk. Jadi dua geruk kat dia ni. Tubik cek tubik. Tubik lagi. Lepas tu gajah baru sia latiknya, gajah sia. Deh. Dia hidup di Kalepau. Kalepau lo ni dia bagi Tamuang. Tamuang. Dia duduk leter dengan tiba tu. Dekat tu. Dengan kedai tiba tu. Lepas tu jadi kata tiba dengan cenok ni sebenarnya dia kena duduk wah tanding ya. Tapi gajah dia mulai dari sia dah sebab sia nak buat benteng bagi dia. Tak mahu dia lawe. Kena masa kata ni mudah. Gambar. Bak jalan ni musuh ni kita kacak minggu depan. Ni nak cerita bak ni tu jadi pak kara lah sia mari duk kaca tu. Dah. Satu latih jenetu untuk nak latih jadi gajah petani daripada dia, timbalan pun dia. Lepas tu bayar bunga perak 3 tahun sekali. Yang ketiga, yang ketiga dah. Yang kedua, yang ketiga 300 gram dia tu. Hantar 300 gram tu tengok. Lepas tu ada
peninjauan dia. Peninjau Deh, getak dijamu pula 300 orang. Yang paknya ya cabuk Raja Melayu hok mengetah dicenuk dengan tiba gati ngau ke sia. Lepas tu nak jadi lagu mana pula? Nanti kita sambung semula lah. Ya. Dengan masa. Jadi kita tengok kata gini. Dalam masa 3 tahun. Capu-capu semua 4 tahun. Zaman Tengku Lamidin duk mengetah tu dia jadi lagu mana? Dan akhirnya pas kata 4 tahun Tengku Lamidin mengetah berlaku dengan Tengku Lamidin. Ya. Ni sedap lagi. Cak ni sedap lagi ni Tengku Lamidin dengan Datuk Kale deh lagu mana. Jadi serut lagi deh. Iaitu learning pusat mengetah tani bukan Kesek dah. Bukan. Orang panggil Kota Perawan. Kota Pawe. Kota Perawan. Lepas tu Datuk Kale Besar tadi duduk di Kesek. Walaupun umur dia duduk Kale Besar, tapi dia hidup di Kesek. Jadi Kota Perawan Pak Raja Mengetah, Timbaleria duduk di Kesek. Lepas tu kat ni dulu. Kita kau tengoklah kata Bo nak jadi raja dah Tengku Lamidin jadi supo hok sia duk Koyak gedak. Koyak agak-agak gedak. Dah kata mik fok benda-benda ya tunduk mulai ya tak gaduh ham kereta ya juga. Ya worok. Tapi tiba-tiba kok lain. Tengku Lamidin juga buat benda hok Tak suka-suka. Sia tak suka-suka. Hak ni kena tengok pada AP yang ketiga. Lepas tu lah sia tak harap. Sia tu kalau kau tunduk nampak kau juru kau dia pok ning dah hak kasar. Dia kata kau tu. Habis tu sia kena diperak kau juga. Hari ni tahu dulu. Tahu. Tak boleh kecek lah ni. Hari ni kecek apa minat to tak tidur pok mau macam buah ni kak. Okey. Tak nak fikir. Tengoklah tak ada soalan apa lagi. Soalan tak ada tapi minat tak suruh berhenti lah ni kata ni. Dia kita nak tidur malam ni. Okey dah, so tak ada apa dah. Minggu depan ni kita akan hubung lagi kalau tak ada kecemasan gapo masalah bagi kita, insya-Allah jumpa pula minggu depan. Ya. Bagi saja apa wasa tak ada apa banyaklah pada malam ini. Boleh kita ambil pengajaran sikit banyak. Lepas tu pergi jumpa satu kata dalam Facebook lah tadi. Lepas tu mak taruh. Dah tak tahu kata hadis berkata orang lain lah dia kata. Dia baca syarat tu man lam yaqra'u tarikh lam yafham hayat. Lam yafhamil hayat. Orang kalau tak faham tak baca sejarah, orang ni tak kenal cara hidup dia. Hak sebut ni iaitu Dr. Hisam macam ni? Kamil. Hamid Musa. Dia kata gitu. Jadi tengok dia ambil langsung pok oleh ayat ni boleh kecek lah ni. Berkurang. Insya-Allah bagi kita dah pakai akap doa buat kita semua pada learning dan doa selamat. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi atas izin Allah Ta'ala. Kalau ada silap salah atas tutur kata, dan terima kasih kepada peminat dan tak lupa juga kepada pengikut kita yang bersama depan ni, dan tak lupa juga kepada siaran langsung kita juruteknik yang mana sedia pada kita hari ni. Dan sekat saja tinggal dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.